Hai guys, saya duk tengok jam ada dalam mesin ni, tapi macam tak betul lah. Sekarang baru berapa, 10-5 minit, tapi dekat jam ni dah 12.30 malam. Macam mana tu? Okay, main ni saya nak tunjuk cara korang nak tukar tarikh dan juga masa pada mesin fotokopi Konica Minolta. Main ni. Okay, first korang masuk dekat utility counter, and then pergi ke administrator setting, masuk password 1 sehingga 8, dan ok, and then masuk system setting, date time setting, and then kita ubah. Tengok tahun 2044. Oi, kita sekarang tahun apa, cameraman? 2025. 2025. Sekarang pukul 10 07. Sekarang tally tak? 15 bulan Februari 2025. Pukul 10.07 minit. 10.07 minit. Okay guys, function tak? Kalau korang kata benda ni function, tekan like and then share video ni. Khalifah Kopier, cetak tambah terusan.